Hello guys. Assalamualaikum. Mungkin kau dah dengar dah Fahmi budak backup Adam Madli. So inilah kerajaan paling bangang lah. Aku pernah tengok kerajaan paling teruk. Budak yang ada masalah dalam you buat hal dengan perangai tak semenggah dia tu, belajar tak habis, jadi menteri, jadi timbalan menteri pendidikan tinggi. Macam mana tu orang yang bermasalah macam ni jadi menteri pendidikan tinggi ni? Macam mana ni? Macam mana profesor, chancellor semua terpaksa duduk menghadap budak sial ni yang bermasalah ni? Kau faham tak sekarang ni? Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh kata pula, Fahmi kata, menipu dalam politik tu benda biasa. Maknanya Adli ni menipu dulu, benda tu biasa. Alah, normal dia, tak ada apa. Normal bapak kau, normal bayi kau lah yang kaki menipu, yang munafik, yang kaki kencing, menipu. Okey, lepas ni PRU semua kau cakap memang menipu. Confirm lah menipu. Sebab kau kata memang semua biasa dalam politik kau. Menipu kan? Lepas tu lantik orang yang tak layak macam ni jadi menteri yang tak sepatutnya. Kalau Menteri Pendidikan Sukan, Kebenaran Pendidikan Sukan itu okey lah, mungkin tak ada kena-mengena dengan education semua. Ini macam mana ni orang bermasalah macam ni kau jadikan timbalan menteri. Lepas tu bila janji-janji nak hapus PTM, aku kau boleh cakap itu biasa dalam politik, janji menipu. Kalau bapak kau yang memang biasa menipu. Aku tak biasa menipu. Lepas tu kau kaitkan dengan orang lain. Yang tu kuat menipu, yang ni menipu. Ini narcissistic punya pemikiran ni. Macam ni lah. Nampak-nampak di salah, tapi duk serang-serang orang lain. Teruk Malaysia ni.